Makanlah ikan, kau bukan puasa pun. Makan. Ustaz, apa beza zakat dengan fitrah, Ustaz? Dia soalan ni macam tanya apa beza oksigen dengan udara. Benda yang sama, cuma ada sikit beza. Zakat adalah sedekah wajib. Sedekah pula, sedekah sunat. Sedekah wajib ada dia punya pecahan dia. Pecahan sedekah wajib. Antaranya ada zakat fitrah, ada zakat perniagaan, zakat pendapatan dan juga zakat tanaman. Banyak lagi yang lain. Untuk sedekah sunat, ada sedekah menggunakan tenaga dan juga harta. Seperti mana hadis Nabi SAW. Kan biasa kita dengar orang cakap apa? Senyum tu sedekah. Senyum perlu keluarkan duit? Tak perlu. Macam juga hadis Nabi yang lain, barang siapa yang mengalihkan, yang mengangkat perkara yang menyakitkan tengah jalan. Contoh ada duri, ada paku, ia juga adalah satu sedekah. Apa pun yang nak difokuskan pada bulan Ramadan, tak apa tidak adalah zakat fitrah. Jadi jangan lupa bayar zakat fitrah untuk setiap seorang Muslim yang cukup sifat-sifatnya, cukup syarat-syaratnya. Jangan lupa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikan salat dan tunaikan zakat dan rukuk bersama dengan orang-orang yang rukuk. Ia satu kewajipan.